Morning guys. Okay, kembali kepada aktiviti tahunan kita, marking. Jom. Korang lagi mana ni? Dia pergi pasal teh. Awak nak kena tagging man. Ini jalan tengah-tengah panas tepi pantai ni. Proses penandaan laluan Bukit Pelindung. Bukan senang guys. Okay, ni adalah antara part yang susah lah lepas Fall Waterfall. Kita nak naik menuju ke Three Brothers. Semua lalu sini 50, 23, 100 semua lalu sini. Tapi dekat simpang ni korang kena alert sikit. Sekarang kita akan meletakkan banner untuk menandakan simpang di antara kategori 100 kilo, 50 dan 23. So 100 dia susah sikit 23 dengan 50 kanan. Tak senang tapi susah jugalah. Tapi boleh consider lagi. Yang teknikal punya sebelah kiri ni. Kanan ni macam je, tak ada teknikal. Okay, inilah dia yang orang takut-takutkan, Bukit Botak. Sebab apa? Sebab panas. Tengok. So kat sini pun korang kena alert sikit marking. Ada marking. Sebab dia luas kan. Dia bukan, dia tak nampak track. Tapi ada marking lah kita nak buat. Marking ke bawah.